Di bawah sapaan cahaya mentari yang membelah kedinginan pagi, disinilah naskah ilmu mula dibuka. Pendidikan bukan sekadar rutin di bilik darjah. Ia adalah satu nafas perubahan, seperti yang dinukilkan oleh Afifah Gamiring pada tahun 2023. Pendidikan merupakan pemangkin paling ampuh bagi mobiliti sosial. Ianya bertindak sebagai satu tembok yang meruntuhkan kemiskinan dan membina jambatan ke masa hadapan. Di sebalik setiap baris kata yang ditaip, tersimpan satu janji transformasi. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM pada tahun 2023, seorang siswaza memiliki pendapatan penengah sekitar RM4,128 berbanding mereka yang hanya memiliki sijil sekolah menengah. Perbezaan ini bukan sekadar angka, malah menunjukkan satu jurang antara impian dan realiti. Mari kita lihat lebih jauh ke dalam laporan Bank Dunia bertajuk Aiming High. Analisis telah menunjukkan bahawa setiap 1 tahun tambahan persekolahan di Malaysia mampu meningkatkan potensi pendapatan individu sebanyak 10%. Pendidikan bertindak sebagai the great equalizer kerana ia merapatkan jurang sosioekonomi dengan memberikan peluang yang sama kepada anak nelayan untuk berdiri di garisan yang sama dengan anak-anak di kota. Sebagai seorang bakal pendidik, angka-angka ini memberikan saya satu tanggungjawab yang besar. Mobiliti sosial tidak lagi berlaku secara kebetulan. Ia berlaku kerana ia memerlukan guru-guru yang faham bahawa setiap pelajaran yang disampaikan adalah satu anak tangga bagi pelajar untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Data ini bukan sekadar statistik. Ia adalah wajah masa depan anak-anak bangsa. Kita mulakan fasa ini dengan satu kenyataan besar daripada Klaus Schwab, iaitu pengasas Forum Ekonomi Dunia. Beliau telah menegaskan bahawa revolusi industri yang keempat bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang perberdayaan manusia secara saksama. Di Malaysia, aspirasi ini boleh diterjemahkan melalui dasar pendidikan digital. Nak tahu? Jadi, apa tu DPD? DPD atau Dasar Pendidikan Digital yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan satu inisiatif kerajaan untuk melahirkan generasi yang celik IT. Celik macam mana? Mestilah beretika. Lagi satu, mestilah tahu kawal diri ini di dalam platform maya ini. Ada 6 teras utama dalam DPD ini. Antaranya ialah infrastruktur digital. Lagi satu, ada kandungan yang berkualiti dan juga rakan-rakan digital yang strategik. Dah faham kan DPD tu apa? Jadi, kenapa DPD ni penting? Sebab menurut laporan Future of Job pada tahun 2023, lebih 75% syarikat di dunia ini akan mengintegrasikan AI iaitu kecerdasan buatan dalam operasi mereka menjelang tahun 2027. Jika pelajar kita tidak didedahkan sekarang, tangga mobiliti sosial mereka akan tersekat di takut yang lama. Mari saya tunjukkan buktinya. Di sini ada saya menggunakan akaun
untuk Google Vids. Google Vids ni apa? Google Vids ni adalah salah satu yang saya gunakan sebagai seorang bakal guru untuk merancang atau menghasilkan video AI ataupun mencipta gambar dengan pantas. Boleh tengok ni. Seperti ada Google View di sini, saya boleh mencipta pelbagai video yang kurang daripada 1 minit untuk saya gunakan di dalam aktiviti pengajaran. Ini merupakan satu inisiatif yang saya rasakan sangat berguna untuk seorang bakal guru. Kita sering bercakap berkaitan kualiti guru, tetapi kita lupa tentang apa itu akses. Mobiliti sosial ini memerlukan lebuh raya digital. Menurut laporan Jendela pada tahun 2023 berkaitan liputan 4G, Jendela telah mengatakan liputan 4G telah meliputi sebanyak 96.92% di seluruh Malaysia. Hal ini menunjukkan yang hampir seluruh pelosok negara kita ini bernyawa secara digital. Inisiatif Jendela ini bukan sekadar projek infrastruktur, tetapi juga merupakan satu projek untuk keadilan sosial. Bayangkan kontras ini. Dahulu, murid-murid yang berada di kawasan bandar mempunyai kelebihan yang sangat mutlak kerana akses maklumatnya yang sangat luas. Namun, hari ini, seorang murid di kawasan pedalaman seperti di Sarawak mampu dan boleh untuk menonton kuliah yang sama, memuat turun nota yang sama dan juga menggunakan aplikasi kecerdasan buatan yang sama. Tembok geografi yang dahulunya menjadi penghalang anak-anak yang berada di luar bandar untuk keluar dari kemiskinan ini pada hari ini telah runtuh. Hal ini adalah satu pendemokrasian ilmu yang paling radikal dalam sejarah pendidikan kita. Apabila kualiti maklumat yang diterima adalah setara, maka kualiti impian mereka juga menjadi setara. Pendidikan digital hari ini telah bertindak sebagai pemadam kepada garis kemiskinan negara yang dahulunya sangat tebal. Kita tidak lagi sekadar bercakap tentang akses, tetapi tentang equity kognitif. Tembok geografi yang dahulunya menjadi penghalang utama mobiliti sosial kini sudah runtuh sepenuhnya di bawah arus pemodenan. Melalui dasar pendidikan digital, kedaulatan ilmu ini tidak lagi bersifat inklusif. Seorang murid di pedalaman tidak lagi hanya menjadi pemerhati kemajuan, tetapi mereka juga mampu untuk berturut sama dalam ekonomi digital global. Inilah pendemokrasian ilmu yang paling radikal dalam sejarah pendidikan kita, seperti yang pernah ditegaskan oleh tokoh pendidikan Profesor Dirajo Ungku Aziz. Kunci kepada pembangunan desa adalah melalui peningkatan bakat dan ilmu.
Hari ini, kata-kata itu diterjemahkan melalui teknologi. Lokasi kelahiran bukan lagi penentu takdir kejayaan. Sebaliknya, kecekalan digital dan akses yang saksama inilah yang akan menentukan setinggi mana seorang anak bangsa itu mampu terbang menembus awan kejayaan. Justifikasi paling nyata bagi perubahan sistem ini dapat kita lihat melalui program Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Mengikut data rasmi Kementerian Komunikasi, sebanyak 359,742 unit peranti telah diagihkan kepada mahasiswa dan pelajar dari kelompok B40 di seluruh negara. Angka ini bukan sekadar statistik agihan perkakasan. Namun, angka ini adalah pemberian tiket digital kepada setiap golongan yang memerlukan. Sebelum ini, kekangan kewangan menyebabkan pelajar B40 terpaksa berkongsi telefon pintar yang usang untuk menyiapkan tugasan. Hari ini, peranti yang mereka dapati digunakan dan memulakan untuk perlumbaan di garisan yang sama dengan rakan-rakan yang lebih berkemampuan. Memiliki peranti tersebut. Yang kedua, sewaktu peranti ini diedarkan kepada siswa-siswi yang diluluskan, mereka telah membuat perakuan ataupun aku janji Impak peranti ini melampaui bilik darjah. Apabila seorang pelajar B40 menggunakan peranti tersebut untuk mempelajari kemahiran seperti grafik, koding atau perniagaan e-dagang melalui portal D5, mereka sebenarnya sedang membina jabatan ekonomi untuk keluarga mereka. Seperti mana yang diperkatakan oleh tokoh ekonomi negara kita, iaitu Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, pembangunan modal insan adalah kunci daya tahan ekonomi. Melalui peranti ini, pelajar B40 bukan lagi sekadar pengguna teknologi, tetapi merekalah yang menjadi pencipta kandungan dan pemain dalam ekonomi. Inilah mobiliti sosial yang dinamik yang mampu mengubah status ekonomi keluarga daripada penerima kepada penjana. Kesimpulannya, literasi digital dan akses peranti adalah the new human right dalam pendidikan moden. Apabila sistem memastikan equity ini berlaku, kita bukan sahaja merapatkan jurang digital, tetapi kita sedang membina masa depan Malaysia yang lebih adil. Tiada lagi istilah ketinggalan, kerana pendidikan digital hari ini adalah hak bagi setiap anak bangsa yang berani bermimpi. Sekejap. Ada lagi. Pernah dengar TVET tak? Inilah dia TVET. TVET ni ialah singkatan bagi Technical and Vocational Education and Training, iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational.
Sistem TVET ni adalah pendidikan yang memfokuskan kepada latihan praktikal, kemahiran hands-on dan akademik vocational untuk melahirkan tenaga kerja mahir berpendapatan tinggi. Jadi, jika literasi digital adalah bahasa masa depan, maka TVET ni adalah tulang belakang. Selama berdekad-dekad, kita terperangkap dengan dogma bahawa ijazah akademik adalah satu-satunya tangga ke puncak kejayaan. Namun, lihat, ada percikan api ini. Ia bukan sekadar kerja tangan, tetapi ia adalah simbol ketepatan, kemahiran dan maruah kerja. Seperti yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, YB Fadil Nasidik, kita sedang beralih daripada obsesi terhadap scroll akademik kepada pemujaan terhadap kecekapan kemahiran. Perubahan sistem ini bukan sahaja mengubah cara kita belajar, tetapi kita sedang meruntuhkan satu tembok, iaitu tembok kasta antara collar biru dan juga collar putih. Mari kita bincangkan tentang fakta yang sering dipandang sepi oleh masyarakat kita. Mengapa TVET dianggap satu pemacu mobiliti sosial yang paling nyata? Jawapannya tertulis pada angka 98%. Menurut laporan kebolehpasaran graduan Kementerian Pendidikan Malaysia dan KSM pada tahun 2023, hampir kesemua graduan TVET mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamatnya tempoh pengajian. Menarik kan? Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah jaminan masa hadapan. Berbanding bidang akademik tradisional yang kadangkala mengalami kelebihan atau kebanjiran graduan, iaitu oversupply dalam sesuatu market, TVET bergerak seiring dengan kehendak industri pada masa kini. Perkara ini bermakna kerana pelaburan masa dan tenaga seorang pelajar itu telah diterjemahkan terus kepada peluang ekonomi yang luas. Tiada lagi istilah graduan menganggur bagi mereka yang memegang kemahiran yang relevan. Ini merupakan salah satu pencapaian di dalam bidang TVET yang harus kita banggakan sebagai rakyat Malaysia. Jadi, jika kita teliti rancangan Malaysia yang ke-12 iaitu RMKE 12, kerajaan telah menetapkan satu sasaran yang sangat jelas, iaitu kerajaan ingin mencapai 35% tenaga kerja mahir menjelang tahun 2030. Mengapa angka-angka ini penting? Kerana Malaysia sedang bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi yang berteraskan teknologi. Hal ini adalah satu peluang keemasan buat anak-anak muda pada masa kini, terutamanya dari keluarga B40. Apabila industri kita ini lapar akan tenaga mahir dalam bidang robotik, automotif dan elektrikal, nilai pasaran anda ataupun nilai pasaran generasi akan datang akan melonjak sangat tinggi. Anda bukan lagi sekadar mencari kerja. Industri yang akan berlumba-lumba untuk mencari anda. Inilah definisi sebenar mobiliti sosial, di mana kemahiran anda menjadi mata wang yang sangat laku di pasaran.
di bawah payung dasar TVET pada tahun 2030. Fokus kita telah beralih sepenuhnya untuk melahirkan pakar dalam bidang yang kita klasifikasi sebagai high growth and high value. Kita bukan lagi sekadar melatih buruh, tetapi kita sedang melahirkan seorang graduan yang berkualiti. Apabila sistem pendidikan kita mampu menghasilkan tenaga kerja yang bukan sahaja mahir mengendalikan mesin, malah menguasai algoritma dan teknologi masa hadapan, kita sebenarnya sedang melahirkan satu kelas masyarakat yang baru. Inilah yang kita panggil sebagai gold collar worker. Individu elit yang menggabungkan kejituan, kemahiran, tangan dengan ketajaman intelek teknologi. Mereka bukan lagi pekerja collar biasa. Sebaliknya, mereka adalah profesional yang diiktiraf oleh badan seperti Lembaga Teknologi Malaysia MBOT. Menurut laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), kemasukan pelaburan teknologi tinggi seperti pusat data dan semiconductor memerlukan lebih 50,000 tenaga kerja mahir setahun. Apabila anak-anak dari latar belakang luar bandar dan keluarga B40 mengisi kekosongan ini, kita bukan sahaja merapatkan jurang ekonomi, tetapi kita sedang menjulang martabat sosioekonomi. Selamat datang ke segmen analisis. Hari ini kita harus bertanya satu soalan yang penting. Mengapa laporan PISA tahun 2022 menjadi penanda aras penting buat kita? Data mungkin menunjukkan Malaysia sedang berusaha gigih untuk keluar daripada zon sederhana dalam kemahiran berfikiran kritis. Sebagai seorang bakal pendidik, saya melihat ini bukan sekadar angka. Seperti yang diperkenalkan oleh tokoh falsafah pendidikan Paulo Freire dalam karyanya Pedagogy of Observe, pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan. Jika kita hanya mengajar murid untuk menghafal, kita sebenarnya sedang mengekalkan mereka dalam kitaran yang lama. Tetapi, jika kita menerapkan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi, kita sedang memberi mereka kunci untuk memecahkan tembok kemiskinan melalui ketajaman akal. Mari kita lihat satu bukti yang nyata. Dalam subjek Bahasa Melayu, kita telah menganjakkan kurikulum ke arah penulisan yang lebih analitikal. Menurut data KPM pada tahun 2023, integrasi elemen PA ke-21 seperti critical thinking dan juga collaboration telah meningkatkan tahap keyakinan murid luar bandar untuk berhujah sebanyak 25%. Mengapa ini penting untuk mobiliti sosial? Kerana di luar sana, pasaran pekerjaan tidak hanya membayar kita berkaitan apa yang kita tahu, tetapi pasaran kerja pada masa kini amat mementingkan dengan apa yang kita mampu berikan dan apa yang mampu kita selesaikan. Apabila anak-anak B40 ini mampu untuk menganalisis teks ekonomi yang sangat kompleks dalam subjek Bahasa Melayu, mereka sebenarnya sedang membina otot intelek untuk bersaing di peringkat. Namun, analisis saya tidak berhenti di takat itu sahaja. Kita harus sedar bahawa ekuiti pedagogi adalah cabaran terbesar. Adakah kaedah kebat ini sampai ke sekolah-sekolah di Ceruk Pedalaman dengan kualiti yang sama? Di sinilah peranan kita sebagai seorang guru di bawah aspirasi PPPM pada tahun 2023 hingga tahun 2025. Kita bukan sahaja sebagai seorang penyampai ilmu, tetapi kita adalah jambatan.
Jambatan Mobiliti Sosial melalui pedagogi baru yang hanya akan berjaya jika kita berhenti melihat murid sebagai bekas yang kosong. Kita sebagai seorang guru perlulah melihat murid ini adalah satu tempat untuk kita isi dan mencurahkan ilmu yang kita ada. Sebaliknya, kita ni sebagai seorang pejuang guru haruslah memastikan setiap murid nanti mempunyai idea dan minda yang tajam untuk mengubah tahap mereka dan tidak berada di takuk yang sama. Mari kita lihat satu perspektif baru. Mobiliti sosial bukan hanya berlaku di menara gading, tetapi bermula dengan kemahiran di bilik darjah. Dalam pedagogi moden, kita tidak lagi mengajar murid menulis karangan tentang cita-cita saya semata-mata. Sebaliknya, kita mengintegrasikan elemen keusahawanan digital. Murid diajar menggunakan penguasaan bahasa yang tepat untuk membina iklan yang memikat dan reka bentuk visual yang profesional. Apabila murid mampu menukarkan kemahiran bahasa kepada nilai komersial, kita sebenarnya sedang membina mereka modal untuk mengubah ekonomi keluarga secara terus. Inisiatif ini selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memupuk ciri keusahawanan merentas kurikulum. Berdasarkan laporan ekonomi digital Malaysia pada tahun 2023, ekonomi gig dan e-dagang merupakan pemacu utama pendapatan golongan remaja dan golongan muda. Melalui tugasan berasaskan projek seperti membina Strong Fund digital dalam kelas bahasa Melayu, kita melatih murid untuk memahami konsep kualiti, kuantiti dan strategi pemasaran. Hal ini bukan sekadar simulasi. Ianya adalah latihan praktikal. Murid B40 yang dahulunya hanya menjadi pengguna, kini mempunyai kemahiran untuk menjadi penyedia perkhidmatan dalam pasaran global. Baiklah, setelah kita menelusuri data TVET, AI dan pedagogi, satu persoalan kritikal harus kita ajukan. Adakah infrastruktur hebat memadai untuk merubah nasib seorang anak manusia? Menurut pakar pendidikan John Hattie, dalam kajiannya Visible Learning, kualiti guru mempunyai efek saiz sebanyak 0.75%, jauh lebih tinggi daripada faktor kemudahan fizikal sekolah. Sebagai seorang bakal guru, saya harus berani menyatakan bahawa perubahan sistem hanyalah alat, tetapi gurulah penyelenggaranya. Mobiliti sosial akan tersekat jika kita hanya mengejar literasi digital tanpa menyentuh literasi emosi. Konklusinya, mobiliti sosial melalui pendidikan di Malaysia kini berada pada satu landasan yang sangat tepat. Integrasi TVET, AI dan juga pedagogi yang kritis sedang meruntuhkan apa yang kita panggil sebagai tembok kasta ekonomi. Saya, Alif Imran bin Hemi, berdiri di sini bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan akademik semata, tetapi untuk berikrar bahawa setiap langkah saya ke bilik darjah nanti adalah untuk memastikan tangga mobiliti sosial ini sentiasa kukuh untuk didaki oleh anak-anak bangsa. Kerana kejayaan seorang guru bukan pada berapa ramai muridnya yang mendapat A, tetapi berapa ramai muridnya yang berjaya keluar daripada belenggu kemiskinan melalui ilmu yang kita curahkan. Saya ada satu pantun nak beri. Puas sudah menanam budi, harap ilmu menjadi suluh. Mobiliti sosial kian menjadi, pendidikan mampan, nusa pun teguh. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Alif Imran bin Hemi melaporkan untuk Masa Depan Pendidikan Malaysia.